Dia kata lagi, okey, hujah golongan Asy'ariyah dibina di atas lafaz-lafaz ini. Adapun pengiltizaman lafaz-lafaz syarak berserta dengan penjelasan secara terperinci tentang keumuman yang berlaku dan istilah-istilahnya yang baru, ia adalah manhaj salaf dan juga manhaj yang benar. Maksudnya cara mereka cakap tadi itu cara mereka berfalsafah. Adapun cara manhaj salaf kita tahu dah. Okey, macam kita sebutkan tadi, kita faham kalimah tak tahu cara. Faham kalimah mata? Ya. Tapi cara tak tahu. Faham tangan? Ya. Tak tahu. Bagi Allah Ta'ala tak ada keserupaan dengan makhluk. Itu je. Kenapa tak cakap macam tu? Kita aplikasikan kepada masalah sama' dan basar. Ilmu Allah Ta'ala pun macam tu. Bila kata ilmu, Allah ada ilmu, kita ada ilmu, tapi ilmu Allah Ta'ala sempurna je juga, tak didahului dengan kejahilan. Kita punya ilmu didahului dengan kejahilan. Kenapa tak terima macam tu? Pada aplikasilah pada semua sifat Allah Ta'ala sedemikian. Antara hujah golongan yang menafikan sifat bagi Allah ialah susunan yang terdiri daripada pelbagai komponen berhajat kepada bahagiannya. Ia adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Islam menafikan perkara tersebut. Beliau menyatakan hakikat perkara tersebut ialah dirinya tidak wujud melainkan dengan dirinya. Zatnya tidak wujud melainkan dengan sifatnya. Dirinya tidaklah melainkan perkara yang termasuk ke dalam intipati namanya sendiri. Inilah kebenaran. Seperti kata-kata Allah Ta'ala, kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan, Al-Malik, Al-Quddus, kan, bila dia cakap tentang dirinya, itulah dia. Yang mana nama yang diterang pada kita, itulah dia. Yang ada zatnya pada nama tersebut. Itu Allah. Yang dalamnya ada nama-nama yang lain. Okey? Ada sifat-sifat yang lain. Dengan itu terdapat dua golongan, iaitu pertama golongan yang menafikan sifat bagi Allah di atas hujah ia akan melibatkan susunan daripada berbagai komponen dan berhajat kepada yang lain. Kedua golongan yang mengisbatkan sifat dan membatalkan segala tanggapan yang disebut di atas apabila dapat dibuktikan makna yang sahih dengan lafaz yang digunakan sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, maka Syekh Islam Ibn Taimiyah mengisbatkan makna tersebut. Kemudian beliau mengatakan ia adalah mazhab para Nabi, Rasul dan seluruh umat. Beliau fokuskan kepada makna ini dan bukan kepada lafaz secara mutlak, kerana beliau kerap kali menyatakan lafaz tersebut adalah lafaz bid'ah. Jisim, tarkib, lafaz bid'ah. Tapi maksud yang awak nak cakap tadi, yang saya katakan, bila kita kata Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, itu apa benda kita kena cakap? Sebagaimana datang nas mengatakan sedemikian. Bila kita kata tak ada, tu masalah lah pasal kita menafikan nas. Tapi untuk kata jisim, tarkib, itu bukan kalimah yang diajarkan oleh agama. Berhubung dengan jisim, Syekh Islam Taimiyah menyatakan terdapat beberapa golongan yang berbeza pendapat tentang kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah mereka menjadikannya sebagai jisim. Ada golongan yang menyatakan dia adalah jisim, iaitu dia berada pada setiap tempat. Satu kumpulan, semua tempat dia ada. Allah wujud bila makan, kan? Satu lagi golongan menyatakan Tuhan wujud menjadikan sembahan mereka ialah ruangan kosong. Yang kosong itulah dia kata, dan dia adalah jisim yang menjadi tempat dan penjelmaan segala perkara dalamnya, tidak mempunyai matlamat dan juga pengakhiran. Kita ada awal tak ada akhir. Dan satu golongan menyatakan ia adalah jisim yang terkeluar daripada semua sifat-sifat jisim. Apa jisim ada, yang lain semua Allah tak boleh ada. Ini adalah sekali yang kita keluar dengan ayat tadi apa? Tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak pisah. Sebab nak bezakan dengan semua yang wujud. Nak beza, tapi bukan itu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bukan itu disabdakan oleh Nabi SAW. Okey, dia kata tidak panjang, tidak lebat, tidak dalam, tidak boleh disifatkan dengan warna tertentu, tidak melibatkan rasa, dia tidak menyerupai mana-mana sifat jisim. Dia tidak berada dalam segala perkara dan tidak di atas arash kecuali dengan makna dia berada atasnya tanpa berlaku persentuhan dengan arash tersebut. Dia berada di atas segala perkara dan di atas arash. Antaranya dengan perkara tersebut itu tidak melebihi daripada sekadar dia berada di atas arash.
Hisham bin Hakam menyatakan Tuhannya berada pada satu tempat yang tidak melibatkan tempat lain. Tempatnya adalah arash. Dia bersentuh dengan arashnya dan arash itu menampungnya sahaja. Syekh Islam Ibn Taimiyah juga menyatakan orang yang berpegang dengan hadis akan menyatakan arash itu tak penuh dengan Allah Ta'ala. Dia mendudukkan nabinya di atas arash. Beliau juga menyatakan, ahli sunnah dan juga golongan ahli hadis menyatakan Tuhan itu bukan jisim dan tidak menyerupai segala sesuatu. Cuma dia berada di atas arash sebagaimana yang dia nyatakan dalam firman-Nya. Tuhan yang Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Kita tidak akan mendahului Allah Ta'ala dalam mengeluarkan perkataan. Bahkan kita mengatakan dia beristiwa tanpa cara tertentu. Dia mempunyai wajah sebagaimana yang dia katakan. Dan kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tidak ada dia, dan dia juga mempunyai dua tangan sebagaimana dia nyatakan, aku menciptakan kedua-dua tanganku. Dia diciptakan dengan kedua tanganku. Ni pasal Adam, kejadian Adam AS. Khalaqtu biyadayya. Dia datang pada hari kiamat. Begitu juga dengan para malaikat. Okay, dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dia turun ke langit dunia sebagaimana terdapat dalam hadis. Mereka tidak menyatakan sesuatu melainkan apa yang mereka temui dalam kitab ataupun terdapat dalam riwayat daripada Rasulullah SAW. Itu je. Nothing more, nothing less. Apa kita sebut tu apa yang datang daripada Quran atau Sunnah. Tanpa kita memacam-manakan, tanpa kita mempersoalkan. Itu maksud asal iman kita. Berdasarkan kenyataan di atas, ia menjelaskan pilihan terdapat golongan ahli sunnah dan hadis sebagaimana yang jelas, dan ia juga menjelaskan dengan terang yang Syekh Islam Taimiyah menolak pendapat golongan Mujassimah, okay? Dan beliau pilih pendapat yang terakhir.